Assalamualaikum. Apa khabar? Jangan lupa tau pagi ni kita jumpa kita jumpa dekat KL nanti, kat Sogo. So kita orang pun tengah apa orang cakap bersiap-siap lah nak bergerak ke KL. Okey. Kepada walana-walana sekian, apa macam dengan minyak RM2.60? Kesian kan? Orang kampung yang nak mesi rumput dia kan. Kena beli minyak seliter RM2.60. Itu maknanya apa? Maknanya naik, bukannya turun. Okey. So, apa tujuan kita turun pagi ni? Tengah hari ni, kita kena ada dekat Sogo sebab kita tak nak kita ni, tanah kita dirampas dan kita orang kata apa, ditendang keluar. Merempat di negara sendiri. Jadi, jomlah kita, mohlah kita, ayuhlah kita, geraklah kita ke Sogo untuk berhimpun secara aman. Jangan lupa bawa payung, bawa baju hujan, jangan lupa jagalah air wuduk ataupun bawalah botol mineral takut terbatal kan. Okey, so kita akan ada solat hajat. Solat hajat di tengah-tengah bandar. Okey, jumpa Kak Ngah sekejap lagi. Kalau jumpa, tegur-tegur lah ya. Walanon, jangan koyak. Salam RM2.60. Assalamualaikum.